Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du, puji syukur kita kehadrat Allah SWT. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Terima kasih kepada pihak Persatuan Muhammadiyah kerana mengundang saya dalam majlis forum Ramadan ini. Sekiranya ini di antara forum yang terakhirlah untuk bulan Ramadan buat tahun 2026. Untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Khususnya buat Ustaz Taufik Aslan kerana beliaulah menghubungi saya kira-kira 2 hari yang lalu. Kira macam emergency kan? Di last minute. Berpun terima kasih. Topik yang diberikan kepada saya adalah menjadi Muslim berwibawa dalam masyarakat moden. Untuk itu kita perlu faham berapa dalam kalau kita belajar tentang mana-mana pendidikan pun, dari sudut apa pun disiplin kita belajar. Di antara perkara pertama yang kita akan fahami atau perlu fahami adalah etimologi perkataan-perkataan yang digunakan untuk kita memahami topik tersebut. Maksudnya memahami topik dari sudut bahasa dahulu sebelum akhirnya kita menerjah ataupun memahami akan isi kandung sebenarnya. Secara umum disebut sebagai menjadi seorang Muslim. Jadi Muslim ni datang daripada kata Islam lah, tentulah. Orang Islam adalah Muslim. Kata Islam berasal daripada kata-kata aslama, daripada salim. Dia aslama, yuslimu islaman yang bermaksud penyerahan. Atau untuk merelakan atau menyerah tunduk kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 131 ketika tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Rabb-Nya berfirman kepadanya, Nabi Ibrahim berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Jadi kata-kata Islam secara tak langsung di antara maksudnya adalah berserah diri. Bagi definisi Islam pula di antara tokoh hebat iaitu Ibn Taymiyah. Menurut beliau, Islam adalah apa yang disebut sebagai al-istilamu lillahi bittiba'i rusulihi fil kullihin, yang bermaksud berserah diri kepada Allah dengan mengikuti ajaran para rasulnya pada setiap masa. Jadi Islam ni bukan sahaja berserah diri, tapi pada yang sama mentaati segala apa yang diperintah oleh Allah dan para rasul. Siapa Ibn Taymiyah? Saya kira kalau di Muhammadiyah semua orang kenal lah Ibn Taymiyah. Walaupun pada hakikatnya di luar ni Ibn Taymiyah dituduh dengan macam-macam tuduhan. Di antaranya kononnya Ibn Taymiyah ni adalah Wahabi. Wahal Ibn Taymiyah hidup dalam era bila? Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada era bila? Ketika beliau meninggal, Masya Allah, luar biasa Ibn Taymiyah ni. Kelas beliau berkadakan kelas yang datang ribuan. Perlukan mubalik, orang nak menyampaikan. Masa tu belum ada mikrofon dan sebagainya. Ketika beliau meninggal, 60,000 orang hadir setakat nak menziarahi beliau. Luar biasa Ibn Taymiyah. Seorang prolific writer. Maknanya kalau menulis macam non-stop lah. Siapa kalau belajar dia kan faham lah. Bukan mudah menulis. Nak menulis mesti nak kena banyak membaca, baru boleh menulis. Betul tak? Dan selanjutnya ada apa yang disebut sebagai wibawa. Wibawa pula adalah pembawaan, kekuatan atau karisma seseorang yang memancarkan daya tarik dan kepimpinan sehingga dihormati dan disegani. Seringkali dikaitkan karisma ini dengan ilmuwan. Bukan kerana handsome, bukan kerana kacak bergaya, tak. Dikait dengan ilmuwan. Atau orang yang berpangkat tinggi dalam salah satu persatuan sebagainya. Tak semesti ahli agama, tak semestinya. Sebagai contoh, Za'bah. Saya yakin semua kenal Za'bah. Za'bah ni nama sebenarnya Zainal Abidin Ahmad. Tokoh bahasa Melayu yang terkenal hebat di Malaysia.
Beliau ni dianggap sebagai orang pertama yang menentukan sistem ejaan bahasa Melayu, lisan Jawi, dan juga mengatur kaedah nahwu Melayu, Za'bah. Dia boleh satu buku, kata buku beliau berjudul Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri. Buku tu mengkritik orang Melayu. Kita cakap pada tahun-tahun 40-an, 50-an, bukan kata tahun sekarang ni. Dulu dia dah kritik. Kritikan yang hebat tak ada orang Melayu. Kata beliau, orang Melayu ni suka bergantung kepada orang lain. Bukan saya dari isu-isu duniawi. Tolong orang daripada tolong kau, tolong aku. Tolong tentang akhirat pun. Suruh orang bacakan doa dan sebagainya. Itu kritikan yang dibuat oleh Za'bah. Awal-awal dulu lagi, awal-awal abad ke-19, abad ke-20. Tapi dia orang seorang sangat disiplin. Kuat membaca. Asalnya bapa dia nak jadi sebagai saudara ulama lah. Sampai bapa dia putuskan hubungan dengan beliau kerana semata-mata nak menjadi seorang ulama. Kerana dia tak nak. Dia minat dengan ilmu selain daripada ilmu ukhrawi lah. Tapi dia memang dia bahasa Arab. Bahasa Arab pun dia ada diploma dalam bahasa Arab. Dia jadi salah seorang pensyarah Melayu yang terawal, yang pertama mengajar di England. Za'bah. Hebat. Itu pasalah dalam kita nak kena faham satu, disiplin ni nak ilmu mesti nak kena baca. Mesti nak kena banyak membaca. Malangnya awak akan dapati zaman sekarang, okey, minat untuk membaca makin lama makin berkurang. Apatah lagi dengan kewujudan AI. Siapa yang biasa AI dia tahulah. Kerja paling senang anak-anak sekarang nak sekolah, AI. Homework kira macam senang lah. Daripada berjam-jam-jam, 1 minit pun boleh siap homework. Tugasan, kalau itu pasal siapa belajar zaman sekarang, lebih mudah buat tugasan yang diberikan oleh guru. Saya mula belajar dulu tahun 80-an. Internet, memang internet ada lah. Tapi saya komputer pun tak ada. Macam nak internet? Langsung tak ada. Nak buat kerja sekolah, tugasan diberikan, mesti pergi universiti pula, library. Pergi library. Literally you have to go to library, ambil buku, cari. Nak dia punya sumber dia agak mudah lah. Dulu tak ada internet, tak ada Google ni semua. Apa saya buat? Buku-buku kajian, kita cari sumber-sumber dia. Nah, dia panggil footnote. Footnote datang daripada siapa, ya apa, cari buku-buku tu. Bukan mudah. Dan buku tu awak tak ganti dapat. Bukan kata awak tengok buku, kita cari buku, ganti tak. Nak kena booking buku dan sebagainya. Susah dulu nak belajar. Sekarang mudah, Masya Allah. Picit aja, picit butang aja. Picit jari pun tak pakai picit pun. Slide. Kan? Swipe. Awak tu tahun lepas, 2 years ago, 2024, satu kajian dibuat oleh MIT. Massachusetts Institute of Technology in America, 2024. Dia buat kajian tentang Gen Z, penggunaan AI. Tahu kan AI kan? Kalau orang tua mungkin Suriah kan, dia tak kenal AI ni. Artificial Intelligence. Hebatnya Artificial Intelligence, luar biasa, Masya Allah, betul. Luar biasa. Awak nak cari apa saja. Dulu masa AI ni luas. AI yang simple, AI yang awak pakai hari-hari ni, Google lah tu AI lah tu. Tapi sekarang ni lagi dahsyat, lagi hebat. ChatGPT, Gemini, apa lagi, you name it. Semua hebat, luar biasa. Okay? Jadi kajian dibuat pada tahun 2024 oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology in America, terhadap anak-anak Gen Z. Tu kan Gen Z? Gen Z yang lahir antara 1997 sampai 2012. Itu Gen Z lah. Lepas tu Alpha. Kalau saya ni baby boomers. Saya kira dah duduk dalam museum ni lah. Dah tak boleh pakai lagi. 1946 to 1964. Lepas tu jadi Gen X, 65 to 1980. Lepas tu Gen Y, 1981 to 1996. Lepas tu baru datang Gen Z.
Gen Z ni dibuat kajian bahawa dia kasihkan mereka diletak pada kumpulan-kumpulan dan diberikan tugasan. Okey, penggunaan AI. Ada guna basic AI macam Google, ada pula guna AI ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Dan lagi satu kumpulan tu tak diberikan gunakan AI langsung. Kesannya akhirnya mereka dapati bahawa anak-anak yang gunakan AI ni akhirnya menggunakan hipokampus mereka tu. Hipokampus ni dalam otak kita ada satu organ ni disebut sebagai hipokampus. Dia tak ada mengena dengan hippopotamus lah, walaupun bunyi dia dekat. Hippocampus ni maknanya, hippo ni maksud hippo dalam bahasa dia bahasa Greek, hippo maksudnya horse. Kalau hippopotamus tu, hippo makna horse, potamus tu river, dia horse river lah. Jadi hippocampus kita macam bangunan gitulah, macam badan gitu. Jadi hippocampus ni tak jarang digunakan apabila mereka terlalu menggunakan AI. Kesannya kepada mereka akan dijangkiti Alzheimer at an early age. Ini kajian ni buat 2024. Maknanya anak-anak ni ke depan ni akan lebih mudah menghadapi penyakit Alzheimer at a very early age. Sebabnya kerana apa? Kurang menggunakan hippocampus. Kurangkan berfikir. Okay, kesan dia hebat. Saya kalau boleh, tapi tak apalah, nanti lain kali lah. Saya takut tercorner jauh sangat, masa tak ada. Selanjutnya masyarakat. Masyarakat menurut definisi Kamus Dewan ialah kumpulan manusia hidup bersama di satu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Dalam konteks ini tu kita masukkanlah masyarakat Singapura lah. Topik kita ni tentang masyarakat Singapura menghadapi pula apa disebut sebagai tu, masyarakat Singapura dalam Muslim membawa wibawa dalam masyarakat moden. Jadi kita cakap kalau dalam topik ni tentulah masyarakat Singapura lah. Definisi Melayu di negara Singapura adalah merujuk kepada mereka yang berketurunan Melayu, khususnya mereka yang berasal dari Kepulauan Melayu ataupun Nusantara. Merangkumi orang-orang macam-macam etnik lah, Jawa, Boyan, Bugis, Minangkabau, Banjar, Batak dan sebagainya. Bahkan merangkumi seperti Arab dan sebagainya. Dia asalnya gini, asalkan komuniti yang komuniti Melayu adalah mereka yang lazim bercakap Melayu dan mengikuti adat dasar Melayu. Dia sanggap sebagai Melayu. Statistik di Singapura, 98.8% Malays are Muslim. Maknanya almost 100% Malays are Muslim in Singapore. Okay? Baki dia 1.2% adalah terdiri dari berbagai-bagai kepercayaan. Sekitar 0.4% adalah tiada agama. Okay? Kalau tiada agama ni agak luas lah. Dia bukan kata free thinker saja, dia termasuk tentang atheist yang tak percaya agama ataupun agnostic. Atheist ni bahasa Greek, atau A tu ada maksudnya tiada. Dia macam unsur-unsur bahasa Sanskrit pun ada. Kalau kita bahasa Sanskrit agama tu agama, tu maknanya tiada, non. Atheist begitu, tiada, theos, makna tiada Tuhan. Agnostic pula, juga agnostic makna knowledge. Jadi yang tiada agama ni mungkin di antara mereka free thinker. Free thinker bermakna orang yang percaya semua agama betul. Dia bukan tak ada agama, dia tak ada spesifik agama. Okey. Kedua, atheist makna orang tak percaya adanya Tuhan lah. Dan agnostik orang percaya tentang ada kuasa tertentu tapi tak ada agama tertentu. Selainnya Kristian kira-kira 0.4%, Buddhis 0.1% dan agama lain Hindu, Taoism dan sebagainya 0.3%. Namun jumlah etnik Melayu yang ada masyarakat Islam kira-kira 82%, selebihnya adalah 80% adalah Melayu, 13% adalah India dan lain-lain 5%. Dan selanjutnya perkataan moden. Moden merujuk kepada sesuatu yang terbaru atau sesuatu yang baru atau mutakhir atau terkini.
kalau dalam bahasa Inggeris sebut sebagai current lah, ataupun selalu disebut sebagai, dalam istilah baru disebut sebagai contemporary, non-traditional, recent styles or teknologi dan sebagainya. Dan bila kita cakap tentang masyarakat Melayu, kita nak kena faham juga penguasa atau pemerintah yang ada di Singapura lah. Negara Singapura ni mengamalkan apa disebut sebagai pragmatic secularism, iaitu pendekatan yang tidak memisahkan agama dari negara, tapi menguruskan, asalkan agama itu diuruskan dengan cara yang mengekalkan keharmonian, kestabilan dan keterangkuman. Maksudnya digalakkan hidup saling sokong menyokong di Singapura, sistem Singapura lah, pemerintahan Singapura. Dia tak tegar, dia tak rigid macam kalau di Perancis, kalau France awak pernah dengar nama laicite. Pernah dengar laicite? Laicite ni maknanya konsep sekularisme yang tegar, yang betul-betul rigid. Pasal kalau dekat France, orang perempuan tak boleh pakai tudung. Dia laicite. Walaupun bulan Ramadan dia kena mengena dengan buka puasa kan, air daici dengan teh, macam tu lah. Laicite. Dia sangat tegar. Tak boleh sampaikan awak tu symbol of religion. You're not allowed. Dalam pemerintahan tak boleh apa-apa, semua tak adalah, cross ke apa dan sebagainya. Setelah kita faham tentang kewibaan masyarakat, kita nak kena tahulah apa yang membuat kita boleh menjadi seorang yang berwibau dalam masyarakat moden. Tentulah di antaranya lah hambatan yang akan kita hadapi, tantangan yang akan kita hadapi. Secara umum dalam masyarakat Islam terdapat suatu yang disebut oleh Norman Alihan, istilah yang disebut sebagai 5F, 5F, iaitu fashion, food, fun, free thinking dan friction. Ini adalah hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Islam seluruh dunia secara umumnya, termasuk juga kita di Singapura, yang dihadapi oleh belia-belia Islam. Kenapa? Fashion pasti kita fahamlah dari sudut kesopanan, dia ada unsur-unsur masalah isu aurat, masalah identiti dan juga consumerism. Satu yang menarik tentang Islam ni, dia ada identiti sendirilah kalau kita faham. Tak ada agama yang boleh nampak dia identiti seperti Islam. Orang Islam, perempuan yang di mana-mana dia pergi pun akan dikenali sebagai seorang muslimah dengan mudah. Kerana pakaian mencerminkan ciri-ciri agama yang dibawa. Begitu juga orang Melayu secara umum. Dan ada satu masalah consumerism. Consumerism tu apa? Consumerism ini adalah konsep suka membeli. Sebenarnya awak kalau tak apa. Satu awak sadar tidaklah. Most of us, kebanyakan kita mengamalkan consumerism. Mungkin kita nafikanlah. Tapi pada hakikatnya kita pun pengamal consumerism. Nak buktikan senang aja. Betul tak? Hari-hari tengok handphone kan? Murah. Murah ni murah. Pura beli. Betul tak? Consumerism. Tanpa kita sedari, kitalah salah seorang dari pengamal consumerism. Kedua adalah food, makanan. Isu-isu keperluan diet halal dan pensaran global dan sebagainya. Ketiga adalah fun, keseronokan, etika berhibur, permainan dan masa lapang moden dan sebagainya. Keempat adalah free thinking, iaitu pengaruh ideologi sekular dan persoalan otoriti agama tradisional. Masalah-masalah yang kita hadapi, anak-anak muda hadapi. Dan terakhir adalah friction ataupun ketegangan sosial dan psikologi. Kerana itulah dulu ada satu kaedah fiqh yang disebut sebagai fiqhun nawazil yang diketengahkan oleh Abu Al-Layth Al-Samarqandi, menulis tentang buku tersebut atau menulis konsep-konsep masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam zaman-zaman tu, zaman abad ke-10 Masihi di Eropah, di Andalus. Kerana umat Islam mula masuk ke daerah-daerah barat lah,
Jadi pengaruh-pengaruh barat ini secara tak langsung mempunyai tekanan ataupun mempunyai kesan kepada masyarakat Islam, sehingga beliau menulis kitab tersebut. Dan tokoh-tokoh kemudian yang menyambut penulisan beliau adalah sebagai contoh Ibn Rushd Al-Jad, yang menyusun fatwa Imam Malik yang banyak membincangkan tentang tema-tema Nawazil. Konsep yang sama dapat dilihat dalam dunia Islam hari ini sebagai apa yang disebut sebagai fiqh aqaliyat atau fiqh minority, yang diketengahkan oleh diantaranya Yusuf Qaradawi. Aqaliyat ni daripada bahasa Arab bermaksud sedikitlah, sedikit dan lawan yang kepada banyak. Ada Allah sebut dalam surah Al-A'raf yang menyentuh tentang hal tersebut. Kata Allah, wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum, dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu kembang ramai dan banyak. Dan kitab yang ditulis oleh di antara tokoh yang disebut sekali tadi adalah Yusuf Qaradawi. Matlamat dia mudah. Matlamat dia untuk menolong orang masyarakat Islam di negara-negara Islam, minoriti Islam, contoh di barat, dan tentunya di Singapura adalah salah satu daripadanya. Tujuannya adalah untuk umat Islam yang tinggal di negara-negara yang majoritinya bukan Islam, dan demi untuk mengimbangi kewajipan agama dalam tugas sivik. Kita tentulah sebagai orang yang non-Muslim, Muslim duduk dalam negara, orang Islam yang duduk dalam negara non-Muslim, tentu akan menghadapi isu-isu yang kadang-kadang tidak bersesuaian dengan syariat Islam. Tapi kita nak kena sesuaikan bermandang sesuaikan seperti mana yang disebut dalam kitab fiqh aqaliyat. Lalu di antara isu-isu nak ketengahkan atau nak disebut diselesaikan atau dihilangkan adalah fake F5 disebut tadi. Ini antara hambatan terbesar. Okay. Selain daripada itu, hambatan terbesar kepada masyarakat Islam, khususnya kepada masyarakat anak-anak muda ni, belia-belia, adalah pengaruhnya apa yang disebut sebagai hari ini media sosial, medsos ataupun sosmed. Tengok daripada bahasa apa kita gunakan, memicu diskusi panas, perdebatan hingga gerakan nyata di dunia offline terhebat mana-mana apa yang berlaku di luar negara sekarang ni dalam masa beberapa saat kita akan dapatkan. Dan platform-platform seperti Instagram, TikTok dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Cuma saya ni lah, walaupun media-media ni hebat, saya ni seperti orang-orang kebanyakan, orang-orang tua kebanyakan yang berada dalam kumpulan platform pula, golongan apa disebut sebagai tadi itu baby boomers. Saya tak ada pun ni TikTok ke Instagram ke apa pun tak ada. Facebook pun saya tak ada. Yang saya ada Facebook, buku tampal, itu pun cucu saya punya. Atuk, can you paste for me? Itu saya ada Facebook. Saya rasa macam terlalu banyak gangguan lah ini benda-benda seperti ini. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Anak-anak semua menggunakan bahan-bahan seperti itu. Sebenarnya kalau kita cakap ini media sosial digunakan, zaman Nabi dulu pun ada media sosial. Kalau kita telusuri sejarah ketika Rasulullah SAW berdakwah, di antara tempat dia dakwah adalah pasar Zulmajaz, dan juga seperti contoh pasar-pasar ketika itulah Uqas dan sebagainya. Itu adalah platform sosial media yang berlaku pada ketika itu. Ketika itulah orang-orang Arab akan menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan macam-macam dakwah mereka, menyebarkan syair-syair mereka. Dan ketika itulah Rasulullah juga mengambil kesempatan seperti itu untuk menyebarkan dakwah. Kalau sekarang kita gunakan YouTube dan sebagainya untuk sebar dakwah, Rasulullah gunakan platform seperti itu. Yang ketika itu dia pasar di pasar bermusim. Orang Arab ni kalau berniaga, kalau kita faham lah tu seperti Allah sentuh, Allah sebut dalam surah Quraisy kan.
Bila musim panas mereka akan pergi ke utara, bila musim sejuk mereka akan pergi ke selatan sebagainya. Di antara musim-musim sejuk tu mereka akan berdakwah di tempat-tempat seperti ini, akan menjadikan platform-platform tersebut sebagai tempat-tempat dakwah. Begitu juga dengan Rasulullah. Dan Abu Lahab di antara orang yang menyebarkan fake news. Abu Lahab akan mengejar Rasulullah SAW ketika berada di pasar-pasar tersebut, Ukas dan Zulmajas dan sebagainya. Dan apa beliau akan buat setiap kali Rasulullah berdakwah, dia akan pergi ke perkumpulan tersebut dengan kata-kata huwa kadzab, sahirun, majnun, dia seorang pembohong, dia ahli sihir dan juga orang gila. Matlamatnya untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya apa jadi dengan Abu Lahab yang kita faham dari sejarah? Dia mati dalam keadaan yang sangat hina. Dia tak pergi perang Badar, dia tak pergi. Dia suruh orang gantikan tempat beliau. Tapi dia ingat dia boleh escape lah. Tapi akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan yang sangat-sangat hina. Dia mendapat penyakit yang disebut sebagai utrah, penyakit kulit. Kalau tak tahu, saya tak tahu, kita cakap Alzheimer ke masa tu kita tak tahulah kan apa nama jenis penyakit tu. Akhirnya penyakit tu begitu dahsyat sehingga kan tak ada orang nak dekat beliau, dan akhirnya anak-anak beliau, keluarga beliau pun tak mendekati beliau. Namun di zaman itulah yang saya sebut tadi sebagai platform digunakan, di antara yang disebut sebagai rukban. Rukban ni orang-orang yang membawa berita. Rukban ni orang-orang peniaga, pedagang yang akan menaiki unta mereka, travel daripada Syam sebagainya, pergi ke pasar-pasar Zulmajas dan Ukas tadi itu, dan membawa berita-berita pulang balik. Atau kita boleh sebut sebagai sekarang influencer lah. Sama juga, platform influencer pun ada pada ketika itu. Dan mereka ni bawa berita-berita sah, semestinya berita benar. Berita bohong pun mereka bawa jugalah. Kalau zaman sekarang kita panggil apa orang-orang macam ni? Makcik bawang, bukan? Tapi dia bukan perempuan, dia lelaki. Jadi, pakcik bawang. Saya tak pastilah. Tapi itu yang mereka lakukan. Mereka akan pergi ke tempat-tempat ini membawa berita dan sebagainya. Sehingga kan ada konsep Islam dalam konsep konsep muamalat disebut sebagai talaqi al-rukban. Larangan kepada kita untuk berhubungan dengan orang-orang tersebut. Jadi apa yang kita belajar dari kisah ini tadi, bahawa setiap Muslim agar perlu menjadi seorang berwibawa, dengan diantaranya pertama adalah dengan pendidikan literasi media. Maknanya ajar beliau untuk menyebab sumber, mengesahkan fakta dan mengenal pasti tentang mana yang benar, mana yang tidak. Menggunakan pemikiran yang kritis, dan tentu ibu bapa boleh memainkan peranan dengan memberi nasihat dan sebagainya. Kerana dalam Islam, menyampaikan apa yang benar adalah satu yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab-sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Saya rasa kita tak ada masa banyak. Saya nak sentuh sikit tentang kepentingan ataupun bahaya kepada kesan-kesan membawa berita buruk ataupun fake news dan sebagainya. Kira-kira pada tahun 1983, kalau kita semua mesti pernah dengar nama Hitler lah. Semua orang kenal lah Hitler, tentu kan kenal. Sebuah buku ditulis oleh seorang bernama Konrad Kujau, orang Jerman. Buku ni kononnya dikatakan dikaitkan dengan diary Hitler. Beliau menulis sendiri buku ini
dan mengaitkan kononnya ditulis oleh Hitler. Buku tu ditulis, kemudian tu dibuatkan, digambarkan macam seolah-olah buku betul-betul buku lama. Apa dia buat, dia rendam dalam air, kemudian tu dia pijak, dia rosakkan sebagainya, dan dipercayai oleh pembeli ketika itu. Majalah tu saya nama dia majalah Stern, dengan harga pada nilai hari ini 11 juta, 11.6 million. Akhirnya terbukti buku tu palsu, bukan tulisan Hitler pun. Macam mana mereka tahu? Awalnya mereka percayalah. Macam mana mereka tahu? Dia terbongkar apabila mereka melakukan kajian melalui ujian forensik. Menentukan, dia panggil carbon dating. Carbon dating kita boleh tentukan, katakan contoh kertas berapa lama dan sebagainya, berapa tahun berapa dalam dia dengan anggaran dia lah. Dan terbongkar. Dan bukan itu saja, ada ciri-ciri lain, perbandingan penulisan dan sebagainya, gaya cara penulisan dan sebagainya. Dia bukan mudah nak buat tiruan-tiruan, bukan mudah. Awak akan faham nanti kenapa saya tekankan hal ini. Sama juga, dan terbukti akhirnya Konrad Koncau akhirnya ditangkap, he was charged, masuk dalam jail lah, saya tak ingat berapa tahun lah. Sama juga yang kononnya nak dibuktikan salahnya Quran Birmingham. Pernah dengar kan Quran Birmingham? Pada tahun 2015, University Birmingham mengeluarkan ataupun telah melakukan satu scientific forensik tentang Quran yang di dalam simpanan beliau, dalam simpanan mereka ni. Dan terbukti bahawa Quran tersebut memang asli pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut carbon dating saja dahulu tu, carbon dating nak tentukan kertas atau kain, bukan kertas, apa tu, kulit kambing yang digunakan, usia kulit kambing tu dipercayai sekitar tahun 568 sampai 645. Bahkan penjaga tokoh-tokoh profesor bidang agama di universiti tersebut mengaku, bahkan dia kata I believe that this Quran was written by the companions of the sahabat. Bila dikecilkan lagi skop ni, dipercayai Quran Birmingham ni adalah hasil daripada era zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Dia bukan dari sudut carbon dating saja, itu baru satu aspek. Ada aspek lain. Aspek kita mengesahkan cara penulisan skrip Hijazi yang ditulis tu. Kerana Quran penulisan pun macam tu lah. Macam kita awak tengok penulisan pun, ejaan. Kan dulu ada ejaan baru, ejaan lama, faham tak? Siapa orang Melayu mesti faham kan? Dulu ada ejaan baru, tahun berapa ejaan baru start? Tahun 80, 70-an. Ejaan baru Melayu. Kan? Semua ada proses perubahan. Begitu juga dengan penulisan Arab, yang didapati bahawa memang skrip Hijazi yang ditulis era zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Itu pentingnya scientific punya historical work. Dan terdapat juga kejadian-kejadian lain lah, membuktikan di antaranya, kalau siapa pernah dengar The Shroud of Turin, kononnya adalah kain kapan Nabi Isa AS. Kemudian tu dibuat kajian dan dapati tidak benar lah, dan sebagainya. Dibuat dari radiocarbon. Saya nak awak faham, dunia sekarang bukan macam zaman dulu. Zaman dulu mungkinlah, zaman awak pernah ingat tahun-tahun 60-an dulu, fake news ni dulu. Saya umur kecil lagi, mungkin dalam umur 10-12 tahun lah. Orang masuk kampung cerita kepada kita, ada makcik kat luar tu kahwin Batman, anak-anak patung Batman. Ingat? Zaman-zaman macam itu orang boleh percaya zaman tu. Begitu punya gila zaman tu. Sekarang tak begitu lagi. Dan sebagainya, dah banyak-banyak. Dan yang jelas, dalam tradisi etika Islam mesti ada akhlak. Kita dilarang untuk berbohong. Kerana itu dalam Islam, dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kita bahawa perlu kita bercakap yang benar. Kalau tidak bercakap yang benar, janganlah berkata apa-apa, sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaku khairan
auliyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Saya nak kena akhir ni lah. Akhirnya kita nak kena faham bahawa dia antara ciri-ciri untuk menjadikan kita seorang yang berwibawa sebagai seorang Muslim adalah apa yang disebut sebagai hikmah. Hikmah dalam menuntut ilmu, hikmah dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Dalam topik yang saya pernah sampaikan di sini beberapa minggu yang lalu, ceritakan tentang apa yang disebut sebagai hikmah dengan ulul albab. Dan saya jelaskan juga apa makna ulul albab. Ulu tu daripada kata zu yang bermaksud pemilik, dan albab dalam maksud lub, kata-kata lub yang bermaksud akal ataupun inti. Orang-orang yang ulul albab ni, orang yang benar-benar Allah anugerahkan mereka dengan hikmah. Yang jelas, ulul albab tak ada kena-mengena dengan Ahmad Albab, yes. Apa jemaah pun dah faham. Memang betul, awak tengok beza Ahmad Albab dengan ulul albab. Ahmad Albab dalam cerita, ulul albab Allah anugerahkan apa? Allah anugerahkan hikmah kepada ulul albab. Ahmad Albab dianugerahkan apa? Harta kan? Tapi siapa yang anugerahkan harta? Jin kan? Tak sama ke? Tak sama ke? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 269, kata Allah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia menggunakan kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang telah dikurniakan kebijaksanaannya pastilah dia diberikan banyak kebaikan, tetapi tiada yang akan mengingati kecuali ulul albab. Orang yang berhikmah, orang ulul albab adalah mereka yang dianugerahkan hikmah oleh Allah SWT. Dan inilah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri kita untuk menjadikan kita sebagai seorang yang berwibawa. Sebagai penutup, kita perlu meneladani Rasulullah SAW untuk mencontohkan keharmonian dan akhlak beliau dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Menjadi moden bukan bererti kebarat-baratan, melainkan menjadi Muslim yang relevan di zamannya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Sebagai seorang Muslim, kita harus berpegang dengan berprinsip. Islam tidak pernah menolak kemodenan, malah ia mendorong kepada kejayaan. Matlamat kita sebagai seorang Muslim ialah mengharapkan keredaan Allah SWT, dan moga-moga ini dapat menyumbang kepada saham akhirat kita kelak, insya-Allah. Memungkinkan kita menjadikan Muslim, memungkinkan kita menjadi Muslim yang berwibawa dalam masyarakat moden. Sekian dari saya, maaf atas segala kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita akhiri dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafara. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.